أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana daripada kurnia yang tak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala ni, di segi rezeki, kehidupan kita, memenuhkan hajat kita, keperluan kita, kedudukan harian kita, semuanya kembali kepada Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia sajalah yang mengaturkan semua. Habis kita kalau dulu kita sebut kata Tuhan semesta alam, Tuhan kepada 7 petala langit dan bumi, maka layak bagaimanapun bagi kita sebetul-betulnya adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa pemberi. Dan seterusnya ialah selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang membawa contoh tauladan yang baik, Nabi yang mengajar dan juga atur prinsip cara hidup kita menjadi orang yang berdisiplin, orang yang ada, orang panggil ada peraturan, wiknai betul-betul untuk kita ni jadi orang yang betul-betul selamat dunia dan juga akhirat. Maka dengan Nabi seorang ni lah yang betul-betul Tuhan hajar kita serta kita ni tak harapan dengan dia. Harapan betul-betul tinggi kepada dia kerana dia ialah salah satu makhluk Allah Ta'ala yang boleh syafaat kepada kita, yang boleh membantu kita. Maka kita banyaklah berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu bapa amo yang dihormati, yang berada di kampung Beruah Laut ni, di pagi yang mulia hari ini adalah pagi hari Jumaat, di bila kata Sayyidul Ayyam, pengulu kepada segala hari. Dalam seminggunya, raja harinya adalah hari Jumaat. Pendek kata, kita tak kerja lah hari ni. Golik kita orang Islam ni, Tuhan goliknya orang kita banyak ke tak ada kerja. Tanya kata Tuhan larang ke tak boleh kerja hari Jumaat. Tuhan tak ada larang. Harusnya kerja pada hari Jumaat. Tapi benar yang jadi manfaat besar pada hari Jumaat adalah sepatut bagi kita itu ialah ambil masa yang luar tu kita menghayati ilmiah kita, menghayati di dalam bentuk ucapan kepada kita. Kita penuh isi benda-benda yang berfaedah. Minggu dia berpusing mari sampai seminggu dah. Daripada Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maka pula pusing seminggu ni. Kalulah kita kata faham betul-betul bagi orang asing ni. Bagi orang asing, kita orang Islam tak boleh dah kena berpegang. Kerana tiap-tiap minggu ni kena dengar ketebah sekali.
Kena dengar khutbah sekali. Kena berjemaah sekali. Siapa dia tak keluar berjemaah, orang tu berdosa. Pendek betul-betul nak dengar juga tausiah pesene nasihat daripada Tok Kotek, Tok email nasihat tu di hari Jumaat dengan cara ringkas 15 minit. Tapi orang yang ambil peluang besar hari Jumaat daripada demo berhenti gereja demo hari tu. Demo mai belajar. Kadang-kadang pagi tu ada dah halaqah belajar. Halaqah baca Quran. Halaqah sama-sama mengkaji hadis. Halaqah tafsirkan ayat-ayat Quran. Untuk apa? Buat peringatan kepada kita bekal untuk buat peringat takut kita terlupa. Kerana seminggu pula tu. Seminggu pula. Kita orang panggil pembaharuan. Orang habis itulah dalam bahasa Arab dia kata Aid. Raya. Dalam pusingnya seminggu ni, hari Jumaat tu adalah hari Aid, hari raya. Aid ni apa? Asal daripada kalimah ada ya'udu aidan, iaitu kelik semula. Pusing gi kelik semula. Kita pusing gi siapa kok mengambil perak gi kok pelubeh mana pusing mai itu. Lakoh kok kelabo, teh kok palah kok tu, kok menarik pusing kelik mari semula ke buah pula. Tu ada pusing. Begitu juga hari kita. Hari-hari dalam minggu pusing kelik ke semula. Habis kalau kita mikir mudah-mudah kita kata, kalaulah Islam agama kita ni tak ada peraturan langsung. Lepas calo gitu ya. Kamu tahu apa pun buat cara buat lagi. Tak ada hari peripun ni, hari Jumaat sekali ke, hari raya ke, dua-dua hari raya ke, tak ada. Kalaulah tak ada macam tu, mungkinnya manusia kita ni tak tahu arah hendak kata. Ya kerana tak ada tepat untuk nak pesan memesan. Sebab apa hamba sebut itu pesan memesan? Kerana penting di antara pesan memesan. Walaupun cerdik setara mana pun berhajat kepada pesan memesan. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tuhan kata dan berpesanlah. Bui nasihatlah, gi mari. Dia akan akak tarah sesama orang mukmin ni. Kerana cara orang mukmin nak selamat dunia dan akhirat dan nak kita ni naik duduk kepada level lain, naik hidup kepada martabat yang lain, kena ada pesan-pesan semua. Hok ni hok minggu ada pun hok bulan ni, maka kita buat bulan ni. Hok tahun ni kita buat hok tahun ni. Dan dalam tu juga ada hok dalam hari tiap-tiap waktu dalam masa hari ni 5 waktu dah yang kita berkumpul di masjid. Di dalam tu pun kita boleh pakai pesan memesan. Pesan memesan ni banyak cara. Mungkinnya dengan lidah, mungkinnya dengan orang panggil gerak-geri perbuatan, mungkinnya dengan cara isyarat. Banyak cara untuk kita orang panggil sedar kelik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan besar tu je. Nawi kita kelik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kalaulah kita tak ada orang panggil tepat nyocok sebagai nyacer bagi kita, orang yang tidak ada pesanan ni sebenarnya tak ada nyacer. Mana dia hendak boleh pergi semata. Dia nak hendak kanan, hendak kiri, nak pusing 2-3 kali, balas mana dia boleh pergi belakang kerana dia tak ada hukmi. Dia tak ada lagi nyacer, orang panggil tempat kembali dia tu. Tu rugilah. Mana tu rugi. Kalulah dunia ni, kita hidup di dunia ni, kita cari nyacer kita tak temu dah. Tak usah kecek lah kata nak pergi di akhirat. Akan boleh hidup dalam kotak hok tuluh, hok orang cadih, orang duduk dekat nyacer tu. Tak temu dah. Kerana dia tak tahu arah. Orang panggil
Dia tak ada area, location bagi dia. Dia tak tahu tiktang nak hadap ke mana pun dia tak tahu. Dunia ni. Apa toh di akhirat esok tak kena kecek. Cari jalan tak temu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ibu bapa ambo yang dihormati dan yang dikasihi. Munasabahnya hari ini, kita tiap-tiap tahun lah. Bagi kita terutamanya umat Islam kita, terutamanya orang dalam kawasan negeri petani kita ni, kita kecek lah. Orang panggil buat peringatan, wazakir saat ni juga. Iaitu tentang ihtifal dengan memperayakan dan juga menghayati menghayati keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab apalah kita kata buat apa tok guru dulu, ulama-ulama dulu belum daripada agama ni sapa kepada bumi Melayu lagi. Dah majlis buat peringatan tentang keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul itu berlainan. Betul ni hok sini, betul ni hok sini, betul ni. Tetapi semua betul tu adalah demi ambil pelajaran daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk tukar. Ada kadang-kadang dia mau kata perayaan hingga siapa ke bawa kepada bawa perkara-perkara yang maksiat deraka ke Tuhan. Silap. Kadang-kadang ada setengah faham kata nak beramal. Bukan. Nak beramal, kalau nak beramal, nak suka, tak ada salah kalau sekiranya benda tu tidak bercanggah dengan syariat dan akidah agama kita. Tak ada salah. Terutamanya kita kata kita hari ini. Dalam majlis balas ni kita buat peringatan, nak tahu pengajaran apa kata yang kita boleh dan peristiwa apa yang kita dengar daripada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam beranak dia saat itu boleh buah fikiran kepada kita kelak. Dan kita ingat kalau sekiranya orang tua kita dulu, tok guru dulu tak ada buat peringatan hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tak tahu. Kita tahu tak? Kita tak tahu cerak. Dia kata Nabi beranak hari apa, tepat berapa, bulan mana, itu tak tahu. Kita tak tahu. Kalau hamba tanya kata Abu Bakar tu beranak bulan apa? Tepat berapa? Tahu mana? Kenapa? Kerana kita tak ada buat hak tu. Hak lain-lain lagi kalau kita tak ada buat. Kerana apabila kita tak ada menghayati sana, tak ingatlah. Kerana dia gini kita ni betul-betulnya. Kita kena mengaku kata kita ni manusia, al-insanu nasi. Manusia ni mudah terlupa. Amo ingat hak dulu main ngajar sini. Tak ada siapa setahun lagi. Kalau tanya tak payah semua ni. Babo-babo kita ni. Ingat apa tajuk hak mau ngajar hak tekah bau ni. Kita ingat tak? Kita tak ingat. Kadang-kadang ingat kata ya mari. Lepas tu ya hajar apa? Hak ni dia ingat hajar hari tu pekah rasa. Mau tak apa bak apa sudahlah tak tahulah. Tak ingat. Terlupa. Habisnya dalam pusingnya setahun ni turut kajian saintis di segi kedoktoran ni. Kalaulah benda tu kita kecek, semua tu orang panggil 100%. Semua benda tu. Kalau misalnya air dalam gelas ni, orang panggil penuh gini ni, tak ada penuh 100%. Kalau 100, penuh 100%. Atau 100. Maknanya kalaulah ingat kita tahu setahun ni, goleknya orang ingat 1%-nya dalam peristiwa hak dia berlaku hari tu. Tak ingat dah. Nak tanya kata hari apa hak mau mari ngajar dulu itu. Tak ingat dah. Cumanya kita tahu hari Jumaat. Kerana dia buat hari Jumaat.
Kalaulah tu email tak ada waknya hari Jumaat, wak hari lain, tukar juga kita. Kerana kita terlupa. Habis tu manusia ni, kesimpulan, kita mudah terlupa. Habis tu lah orang nak ucapkan, orang ilmi dalam agama Islam ni, dia hatur letak. Ambil pengajaran daripada Tuhan juga tu. Sebab Tuhan, dia buat hari raya, 2 hari raya. Dalam pusingnya setahun, temu raya. Kalaulah dia buatnya 60 tahun sekali raya. Mungkin kita tak ingat dah. Tak tahu dah raya bila mungkin. Kerana orang yang ada raya dulu tu tak tahu dah nak ada ke tak raya ni. 60 tahun. Habis pusingnya acak kali kita buat kat tu. Buat kita ingat. Habis pusingnya setahun, kita ingat. Pusingnya setahun, kita ingat. Begitu juga tentang Maulidun Nabi. Tentang peringatan dengan orang panggil zikra. Buat peringatan tentang keputeraan beranaknya Nabi Muhammad SAW ni, kita ingat, kita tahu. Nabi Muhammad itu. Lepas tu kita ambil lah, kau ambil lah pengajaran daripada keputeraan Nabi Muhammad SAW. Tu, ambil pengajaran daripada tu. Barulah kita tahu dah hari beranak Nabi, tahu saksiah Nabi, tahu rupa parah Nabi, Nabi balas mana, buat apa kau? Siapa Allah Ta'ala sendiri tu puji Nabi. Dia buat dah, lepas tu siapa ke puji pula. Tu. Kita kena, kalau kita jadi tukar wak meja, wak kerisi dah. Dok wak beratus-ratus hotel dah. Kita wak jual. Tapi ada hak kita buat sendiri. Tapi apabila kita buat, hak ni molek sungguh. Kita sendiri tu kadang-kadang, rasa tu Allah bedak ni aku buat hak ni, molek bedak ni. Molek bedak tu. Rasa saya nak tolak demo pun. Begitu juga sebenarnya dan lebih daripada tu, Allah Ta'ala tu sendiri mencerita tentang Nabi Muhammad, makhluk dia, Rasul dia, Nabi dia, serupa dengan Nabi Adam dia buat. Rasul, serupa dengan Adam, serupa dengan Ibrahim, serupa dengan Nuh. Tapi hak Nisa ni istimewa, luar biasa bagi Nabi seorang ni. Apa kau orang semua seluruh dunia ni apabila jadinya Islam, semuanya terlekat hati dengan Nabi Muhammad. Terlekat keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad ni luar biasa. Habis, apa ni, satu kata-kata dari bahasa Arab, dia biasa sebut. Muhammadun basharun laisa kal bashari. Muhammad ni adalah manusia. Manusia seperti kita ni. Ada mulut, ada telinga, ada mata. Boleh tutur, boleh kecek. Rupa orang manusia lah. Laisa kal bashari, tapi dia tak serupa dengan manusia. Tadi kita nak bahas, tak serupa mana? Manusia, tapi tak serupa manusia. Dia buat perbandingan kata, Muhammadun basharun laisa kal bashari. Kal yakut bainal hajari, seperti permata di antara batu-batu. Amo tanya, mata delima, mata jemrut, mata akid, mata apa lagi? Apa jenis mata? Mata pailin, mata apa lagi? Mata yakut. Lepas tu mata apa lagi? Banyak lagi mata-mata ni. Orang bakam cicing mata pelik-pelik. Hak ni mata apa dah kau tu? Gege ke apa mata ada kau tu? Kita ingat timur kau tu kau mau. Mata buah ni dah ni. Mata juga tu. Amo nak tanya, mata hamba di buah, hamba dia gilak pakai di jari apa semua tu. Jenis bahan tu apa? Besi ke, kayu ke, air ke, apa? Batu.
Batu je. Tapi cuba suka. Batu suti ke ludah 10 dengan batu suti ludah 10 dengan batu tu 5 uti. Mana mahal? Mahal mata lagi lah. Kita tengok Sungai Mata Jemeruk kadang-kadang berapa? Harga berapa? Mata batu betul lah. Pasal royak siapa dia boleh buat gaul dengan nasi kabu telekok mamuh tak boleh. Batu betul. Batu. Tapi dia hijau dia ni. Jemeruk sana itu. Harga dia kadang mencicah sampai 3 juta. 3 juta. Pak kita kalau cari batu muat kereta ludah 10, boleh 10 hutik kereta ludah 10 berapa tan? Nak pergi banding dengan mata tu 3 juta tak boleh lagi. Habis tu kata batu tu batulah tapi tak serupa. Hani pun Muhammad manusia tu manusialah tapi dia tak serupa. Tu bandingnya. Baik, ibu bapa mu yang dihormati. Kita ni ingat belum daripada amanah ayat tentang hak keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita. Wajib bagi kita kena sayang kasih cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada kita kasih sayang cinta kepada mak pak kita, lebih daripada kita kasih sayang kepada anak bini kita lagi, lebih daripada kita sayang kepada sepupu poye kita lagi. Tu hak wajib ingat. Hak ni sebagai akidah kena pulah kerak dah. Kita tak rela kalau dia mau duk caci duk kata huduh. Kita kalau orang kata kepak kita jauh dah. Orang kata kemok kita jauh dah. Mana kata kat orang tua ni tak leh. Larak-larak sampai ketapa lah. Kata kat orang tua kita. Hak ni lebih pada tu lagi. Kita tu kena sayang kasih kepada Nabi tu lebih daripada diri kita, lebih daripada mak pak kita. Habis peristiwa benda ni besok berlakunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni sahabat Nabi. Masa dia duduk Mekah dulu belum pada Islam, dia kata Muhammad, Umar ni kita tahu lah Umar ni orang berani, orang gasai, orang tegak. Rupa dia tu kita tengok gerau. Orang jangok tapi tengok tu gerau. Tinggi besar dia tu pun. Bukan kita ni tinggi berapa? Tak payah tinggi berapa tak payah? Berapa sen? 170. 180. Fok itu ada tinggi dalam 200 sen. 2 meter. Oh tu pun tinggi dah. 2 meter ni. Ni nak sutuk ni. Umar ni kakak 3 meter. Orang masa tu pun tak ada dah. Orang besar pun kan tu. Kakak 3 meter. Habis tengok dia dia cekak pinggir tu orang. Kalau orang itu ketal lutut gagak takut. Tekah ambil cerita dia sikit, sejarah dia sikit dia. Gagah rai dia ni dia. Ada orang Farisi besar masa tu. Di Sukul Ukaz, di pasar nak festival tahun ni di Mekah dia ada semua. Orang wari lah seorang daripada Farisi. Farisi ni orang Persia. Gagah. Dia ni kalau orang bertewah dengan dia gak, siapa dia Allah ke dia, bini demo kena wig dia. Tewah walah tu dia tak ada tewah kat orang lain dah. Tewah pakai ambil bini demo. Pak orang tak berani tak ya mai bini ke. Tewah mai tewah apa tu? Tewah gai badu gai siapa dia gagah. Suruh apa ni bergomo. Orang panggil bergomo sama besar. Kalau siapa dia lawan tak ada kira halus besar. Bergomo ni orang panggil musaraah ni. Pengagus tu perebah siapa dia boleh perebah. Orang panggil badu gai sungguh lah.
Mau kita ni tak nak tirai banyak, siapa dia menumbuk betul tu lengok lah orang lain tu. Siku balik pandai besar pun gebah, dia mau siku kena cara. Kau ni badu rai betul-betul. Orang rai tak agak je handai dia. Dia handai ke dia, ikut dia, ya nak bini ke, nak anak, ya ambil ugi. Pas hari tu orang worry lah. Worry lah hebat ni. Nak pelaga tengok apa dia. Tak ada. Dalam beribu orang di Sukul Ukas ni. Tambah orang tak lawe. Tak ada pasar dia pun kata. Kadang-kadang pun nampak ada gagah 2-3 orang. Tapi baru bini apa sebulan tak siapa. Tak ada pasar. Lama Allah benar tak apalah. Dia Allah. Bini dia. Siapa dia lawe? Umar lawe. Hajak gomo. Umar lawe. Sama dia dengan Umar tu. Sama-sama dia. Kakak 3 baik. Kira naik kuda besar tu. Bukan kuda pirah dengan kita tu. Bukan kuda padi tu. Kuda besar tu. Kuda orang tewah tu. Kaki menegat. Tak, bukan sah kita semua lah. Lagu, bila nak bergomo, orang dalam ramai-ramai, Fok Zu'amat Quraisy hari tu kata, tak boleh we gomo. Kalau kerasin dengan bergomo, we Umar belaga dengan dia ni, punah bih kawan nak, kawan kedai ke tepi ni, hacur bilicing. Nak tahu kata siapa dia Allah, siapa dia benar tu, tak tahu dia mana. Mungkin siapa gelak hari ke nak tahu. Rutuh bih kawan basah-basah orang jual kau ni. Festival ni orang jual pasal buka teratak sewa tempat. Masa tu beribu tahun dulu tak ada dah. Kita lah ni baru duk tiru buat je. Lepas tu kata nak lah tu. Gining lah. Buat besar tu gining. Wori utuh besar seko. Wi pedih sama besar kedua. Kerak. Belakang utuh. Siapa dia kerak. Kaki, makin pedih lebih dalam berarti orang tu gai gagah lagi. Awak wi utah wi pedih. Dia tu besar. Ada setengah tu kata dalam riwayat tu besar pada Umar lagi dia tu. Orang Farisi tu. Dengan tubuh hitam besar. Kaki beruh utah. Kaki di belakang utah tu ke. Turun celuk lah pedih terus kerak. Tengok itu, dalai tu orang semua kita lah ni, ambil tali ciri ukur lah. Sengah tengok ukur. Allah, dalai. Kak nak utuh. Allah, utuh hok lain. Utuh lain pula. Ada dalam ramai-ramai tu, orang hok cia, hok arak ni, hok Bani Quraisy. Gini utuh ni besar pada hok nung. Kata hok Umar ni besar pada nung. Ambil bisa model lah. Umar kata tak apa, bala lah. Sang besar lah. Umar takir berau. Putus dua. Tu Umar. Habis Umar ni dia jerahai pun orang senyak lah. Kadang-kadang lah pakai gigi. Takau. Habis Amud klik pada cerita Noyak tu Umar. Klik pada cerita tu setelah mana Nabi dia dakwah di Mekah. Sayyidina Umar kata, orang yang paling aku benci sekali dalam rukuk dunia ni, rukuk langit ni, tak ada lah, kata Muhammad. Murah sungguh. Acik boleh kalau temu, nak lepuk. Tu kalau yang gitu, temu, apa? Nak temu, nak jejak. Balas tu lah. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah mana dia masuk Islam, dia kata tak ada dah. Di atas permukaan bumi ni dan jalan perukuk langit ni, orang yang paling dia kasih sekali adalah Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad. Tak ada dah orang yang dia kasih sekali. Kasih sungguh. Pas benar hok luar biasa lagi hok kata jadi. Kita kena tahu kata wajib, kita kena kasih kena. Nabi kata ketika di Madinah dulu. Umar kata, ya Rasulullah, aku ni Rasulullah kasih kemu ni lebih daripada apa-apa atas dunia ni. Lebih daripada aku kasih ke biniku, lebih daripada aku kasih ke bapakku, lebih daripada aku kasih kepada anak aku lagi. Selepas pada aku, dia kata. Dia ya kasih diri dia. Mana terlepas pada aku kasih ke aku kasih kemu dah. Rasulullah kata, la ya Umar. Bukan balas tu. Orang berakidah Islam bukan balas tu.
bagi mung Umar, mung kena kasih ke aku lebih daripada mung kasih ke mak pok mung, lebih daripada mung kasih kepada anak bini mung, dan lebih daripada mung kasih kepada diri mung sendiri. Hatulah Umar jawab sebenarnya kata, aku kasih ke mung Rasulullah lebih daripada apa-apa dan lebih daripada diriku sendiri. Ni nak ayat mana dalil angin we tahu bersama kita orang Islam kena kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih kita sayang pada diri kita sendiri lagi. Tu tidak, orang tu tak sepenuh akidah dia. Mungkin kalau dia semaya jemaah, semaya tahu, semaya sampai mati, tapi dia kasih ke diri dia tak ada kasih dengan Nabi. Nak kasih kita gitu ke Nabi. Kadang-kadang orang sebut nama Nabi lagi dia tak selawat. Orang balah ni kalau dia semaya saja je. Malaikat tanda kata dia semaya. Tapi beri pahala tak? Tak ada. Pergi buat haji 7 kali. Malaikat tanda dia pergi buat haji. Beri pahala tak? Tak ada. Ingat kena habis tu kena mengaji tu. Mengaji we tahu. Kadang seneh sikit je. Kita mungkin di akhirat esok Allah amalan yang bertambah. Semaya ni banyak. Malai lagi, puasa sunat lagi, umrah lagi, haji lagi. Terkenalah dia orang hajat, orang buat baik. Malai mari lebih daripada Bukit Uhud lagi. Kalau kita sini ingat orang panggil phala, kalau nak timai berat dengan Bukit Budo tu berat phala kita lagi. Tapi tanya, gimana dia mau berat kau jalan ni? Kita ada kasih ke Nabi. Tak ada malahan. Kalau dengan Nabi Muhammad kira-kira mahal itu. Tak ada rasa setuh pun. Terkacak di hati. Dah. Tak ada kata bos sebut Nabi dah. Gitu. Ya kamak ke sebut Nabi sungat martabak sama dengan Tok Nebe gitu kali. Ini bukan ni. Bukan. Lah mau kata Tok Nebe pula bukan. Bukan maksud lah tu. Bukan. Kasih ke Nabi ni adalah nak menyempurnakan akidah kita. Kalaulah kita kasih lagi. Kasih ke Nabi, tapi kita pun kalau dengan kita sayang ke kita. Supaya Abu Bakar ke. Abu Bakar ni kasih ke Nabi. Ketika nak hijrah dulu ke. Nak hijrah dulu. Abu Bakar ni kayak duduk belakang. Jalan ke Nabi. Kayak pergi lari duduk depan. Kayak mari duduk lek kanan. Kayak mari duduk lek kiri. Duk pai musim gitu. Nabi kata, "Nabi kaya Abu Bakar." Apa mung kita lalu Abu Bakar? Aku bime takut orang panah mu, supik mu. Pada duk kena dia, baik kena aku. Tu. Kita nak jauh tara tu kedak. Kalau masanya bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada di kalangan kita. Lepas tu demo alam ni 38 ke ataupun 9 ke ataupun 11. Demo nak bunuh Nabi, kita sanggup ke tak? Pergi nak lompat teringai peluru tu. Mau buat bandai ni Nabi tak ada dah hari ni. Berani ke tak cara tu? Tu nak ui kata lah tu. Berani. Kalau tak berani pun kena berani. Kerana dia Nabi kita. Kita duduk dah dunia. Dia serta sangat je. Dan kita akan duduk sekali dengan dia ni abadian. Selama-lama. Abang jangan dia kata, Nabi nak geno, dia mau buat gambar Nabi dia naik babi pun ni. Suka. Tubik dalam sosial. Kata Nabi naik belakang babi. Kita tak ada rasa geno. Nak geno, ya masa budak tak reti. Tak reti geno. Dia kata, tu orang duk peleceh Nabi mung dah tu. Lebih daripada orang duk peleceh ke mak mung lagi. Lebih daripada orang duk peleceh ke anak bini mung lagi. Kalau orang kata mak mung tu kena rogo oleh orang tu dengan Nabi di peleceh tu, kau ni teruk lagi. Habis orang kadang-kadang kita ni kesedaran dengan agama tentang akidah, tentang kebesaran Nabi Muhammad ni, orang panggil lepas bawah. Soalnya di antaranya kan mương. Orang kita dia hari ni, bukan kena nak, bukan apa nak kata.
Sangat bukan kata nak mengepek, tapi nak buat peringatan dan kesedaran bagi folk kita bersama. Kanun tempat ni. Orang panggil kanun tongtin. Kadang-kadang melampaui lebih daripada cinta kepada Rasulullah. Terlupa lebih dah. Nak selawat ke Nabi pun tak ada dah dan jawab tu. Hok ni menyokau, hok ni menyokau, hok ni duk tanya berapa, hok ni jatuh ke berapa, hok ni bagi pergi mana. Habis kita. Tinggal habis. Ada bergaduh dengan Nabi tak Nabi ikut dia lah. Ni ayat kata tak sempurna lah akidah kita ni. Akidah kita ni teruk. Kalau makan parah aja tak pandai. Teruk lah tu. Kena membaiki banyak. Habis di hari ni orang kita kadang-kadang tentang orang sebut hari beranak Nabi ni kadang-kadang sampai sakit hati. Ada juga. Tak gitu tak ya? Dia kata apelak dia paling sebut. Apa dah gaduh sangat? Tuhan tak ada suruh lah tu ni. Tanya mutu. Kalau mutu nak hidup ni, dia tak kena setak dia kena setak. Pak kalau tak ada tayar, dia kena bawa tayar. Pak kalau setak saja, kalau tak isi minyak, nak pergi boleh tak mutu? Orang panggil berkakah nak boleh mutu bergerak tu, dia kena cukup dah ni. Hani pun berkakah nak sampai ke cinta ke Nabi ni, prosesnya. Konkai orang nak buat jadi cinta kasih betul-betul ke Nabi ni. Nak jadi kasih ke Nabi. Jadi kalaulah tak ada buat peringatan, tak ada sedia apa, tak ada orang panggil heret apa-apa pun reng cungcai. Maaf mau sebut asal reng cungcai nak orang tu sampai anak-anak kita terkena kasih ke Nabi. Jauh rela mati kerana Nabi. Kalau tak hajar balas tu sehingga sebut tentang hari beranak Nabi pun rasa supaya nak pecah dada kok berat lah tu. Demo kena pergi cek tu, demo jadi apa dah tu. Pelik luar biasa dah tu. Ni amo main kecek sini tak apa ni, kalau dia kecek di tempat orang sakit hati tak tahu. Ni pekau dengan batu sungguh tak ya. Amat demo kelik lah. Sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kata daripada kaedah tadi sebagaimana pujangga dia sebutnya, kata Muhammad ni adalah manusia tapi tak sebagai manusia. Tak serupa dengan manusia. Kita nak tiru rupa betul-betul, rupa Nabi betul-betul, kita nak buat tak boleh. Amo nak cerita, amo masuk banyak kali cerita tentang sejarah keputeraan Nabi ni banyak. Hari ni amo tak ada nak cerita benda tu. Amo muri khabar tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni terpilih. Allah pilih Nabi. Pilih semua tu kena pada tepat. Kalau hari tak molek, bulan tak molek, Tuhan tak wilahirnya Nabi. Ni lagi mula-mula sekali. Sehingga di hari ni orang buat kajian luar biasa pada hari yang dilahirkan Nabi tu. Nak darasat, nak pumisat, orang buat kaji lah ni. Orang takak, tanggung cakap lah ni nak percaya apa, dia klik situ dulu. Belum daripada dia nak mari kembali kepada Quran ni, dia tengok situ dulu. Bofok-fok nak cakap, buat kaji ya, tolong, ya. Habis pun, bite tu dengan bite tu mari duduk dekat. Bite tu terakhir pergi. Pada hari mana hari tu? Hari 12. Senar 12 daripada bulan Rabiul Awal. Luar biasa Tuhan pilih. Habis manusia luar biasa seorang ni lebih daripada dewa mana-mana pun dilahir pada hari yang Allah Ta'ala pilih. Dilahirkan hari orang hebat kali hari tu hari Maulid. Hari tu hari yang paling hebat kali. Kadang-kadang kita apabila hari yang paling hebat kali kita nak wakna lah. Apabila hebat berdoa tu nak cak ramau, nak cak dikir barak, nak cak menoro, capu, ruamik tu ruamik. Faham tak? Hari baik, bulan baik di sini adalah hari keputeraan Nabi Muhammad yang diberanakkan Nabi Muhammad. Luar biasa. Luar biasa. Amo tak ada nak cerita tentang kata ajaib, banyak perkara lagi.
tentang khabar kalau kita baca dalam beberapa kitab, terutama sekalinya ialah kitab banyak buat hatur sejarah hidup Nabi ialah Ibnu Hisham. Kita tahu paling dulu sekali. Ibnu Hisham ni kalau cerita amun heret dah. Ibnu Hisham dalam riwayat beberapa sebut dia tu masyhur, tapi kita nak sabit sahih tak sahih tu tak leh dalam dia. Dia riwayat kata hari beranak Nabi itulah hari kerajaan Farisi, Rom, orang agama Majusi. Majusi ni dia puja api. Api dia rayah ni tak pernah mampu. Kita kalau api kacau-kacau pergi kemarah tak apalah. Nak cucuk hidup nyala tapi mai pergi boh lembak mampu. Tapi api demon ni dia cara hingga sampai tak mampu. Balah tu lah bertahu-tahu. Ambil mana tu tahu? Salman Al-Farisi biasa cerita kepada sahabat-sahabat Nabi dulu. Farisi puja api dan dia adalah anak keturunan daripada Tok Guru Babor. Hodok cara api. Agama Majusi tu. Cara acik api tak mampu. Sepanjang-panjangnya. Duk gitu sama. Api tu dia duk jaga dalam dir dia. Tempat dia buat ibadat situ tak mampu. Gena-gena pun. Dia kata jadi tinggal baru. Duk nyala semua. Ya ada bahaya dia buat. Tapi hari beranak Nabi, keputeraan Nabi, api tu mampu. Padai. Hatu tu fuk paderi-paderi dia, ulama-ulama fuk orang lain jam itu. Tak ada Islam lagi kata tu. Agama Islam tak nak mari lagi tu. Agama Islam lepas pada Nabi tu beranak 40 tahun baru mari. Kau tu tak ada lagi. Pelak fuk demo tu. Apa ni? Api geno. Dewa dia geno tak jaga ke geno. Geno siapa api mampu ni. Pelak ni. Siapa keberasak ni. Nak royaknya. Hari tu adalah hari keputeraan Nabi Muhammad. 12 Rabiul Awal hari Senin. Masya Allah. Habis luar biasanya hari-hari. Dan Tuhan pilihnya Nabi Muhammad ni adalah menjadikan ketua kepada segala Rasul dan segala Nabi. Nabi belum daripada amal nak beri penerangan tentang budi pekerti baginda Rasulullah SAW. Kita tahu dulu. Kita patut kena tahu juga. Walaupun kita nak buat tak leh. Tapi patut kita tahu juga. Rambut. Kita nak buat jadi serupa dengan rambut Nabi boleh tak? Nak buat tak leh. Mata nak buat serupa dengan mata Nabi boleh tak? Tak leh. Bulu apa ni, bulu kening nak buat serupa bulu kening Nabi. Tak leh. Mulut nak buat serupa dengan mulut Nabi. Hidung nak buat jadi tajis serupa dengan hidung Nabi. Nak buat nampak jadi macam. Tak leh. Tapi dalam hati sepatut kita tahu kata dia ni orang panggil sembun bab. Cukup lengkap. Tu hewan orang nak gitik tak leh. Ya orang kita ni kalau jangok-jangok kita tengok pak ni deh. Kalau orang jatuh jangok kita tengok oh jangan. Saya. Si lalaknya naik situ. Ada tempat tik tu. Kalau kita dulu tengok orang betina jangok, toyah jamin mudah-mudah itu Tengok ni, oh jangok. Lalu dapat tu semua kita tu nak juga tengok, Allah jangok. Jangok sungguh. Anak siapa dia ni? Tapi boleh tengok boleh 2-3 kali tengok. Oh, jalan nampak kepik tarik gitu kok ni. Tak suka. Jadi ada juga orang panggil seneh boleh tik. Sini orang panggil berjalan kepik tarik dah. Oh. Kalau orang tua dulu kata tak ada bedau, kecil-kecil itu mokpok itu lupa bedau. Nabi ni nak tik balas tu tak boleh. Kalau tengok 10 kali pun, 10 kali tu kau rasa nak pergi dekat. Kau kasih, kau cinta, kau lepas. Tu Nabi. Dalam beberapa riwayat, dalam Rahikul Makhtum. Oleh banyak kepada sanak-sanak yang sahih saja. Rahikul Makhtum, dalam kitab Rahikul Makhtum ni cerita. Bulu kening baginda Rasulullah ni. Orang bulu kening dia ni tak ada siapa ketakut. Tak jadi kata takut kerak. Semoga kita tengok orang Arab lah ni. Kaya mari rumah kita mana tengok. Orang tua pun kita, dia ni boleh harap ke tak ni. Gini. Bulu kening takut. Rasulullah tak ada takut itu. Memang bulu kening dia lebat. Pertengahan. Dan serupa dengan sauh manoh.
Orang panggil kerek supongan laning lah, orang duak bulu kening laning pakak duk dak laning. Orang panggil pakak duk, orang panggil apa dah orang panggil semsuai laning itulah. Oh, jadi bulu kening jadi samo tak. Tu Rasulullah balas tu. Nak royak habis betul-betul nak royak, itulah yang mana boleh cerita. Mata Nabi ni, mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mata dia ni, mata putih dia memang putih sungguh. Mata hitam dia tu memang hitam sungguh. Tu baginda Rasulullah. Kita walau jangok-jangok, comel, mata hitam, kadang-kadang tak hitam berkelak. Kadang-kadang hitam juga, tapi nampak cerah sikit. Kalau bau tua tu jadi cerah benar. Nabi ni umur 60. 60 ni mata hitam ni, sahabat kata aku pergi temu dengan Nabi, tengok mata Nabi, nampak mukaku dalam mata Nabi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita biasa hidup suluh di mata beliau. Tak payah biasa suluh tak? Tak ada suluh cumi, pakai minta penyek berarti Nabi ni kata, ya, mana aku nak suluh aku Suluh mana? Celak matamu luah lah aku nak suluh, tengok aku. Ai tak bergari. Ia tak bersinar apa tangga tu. Tu baginda Rasulullah. Hitam kelak siapa ke boleh nyuluh. Luar biasa, tak ada manusia lah tu. Hak ni hak yang cerita ni mana? Hak orang yang cerita, hak tengok perhati dia tu banyak orang lain tapi tak ada cerita banyak. Tak riwayat banyak. Hak riwayat banyaknya ialah Ummul Ma'bad. Ummul Ma'bad ni tokoh masa Nabi nak hijrah pergi ke Madinah. Sampai tengah jalan berhenti nak makan. Tak ada apa nak makan, lapar. Orang tino sore akik air susu Nabi makan. Sehingga Nabi minum. Nabi tak ada sedawa. Abu Bakar ni hok perut kepeh nu sedawa. Ya pelek. Luar biasa tu. Kita kena, aku makan kena muduk sedawa. Nak oyak perasa cinta tu satu benda luar biasa Abu Bakar. Tu hari dia. Padahalnya Nabi lah kenyek, dia kenyek mana? Ya orang nak sedawa ni kan nak kenyek, tak itu dah ya. Dia kena kenyek. Ni dah dia pun lapar, jalan 2 hari tak ada makan apa ni. Kau ni telegak, dia sedawa di dia. Ummul Ma'bad cerita kata ya tu aku tak rasa tengok. Melekat geno. Hok sore tu pun jangok dah. Siapa dia? Abu Bakar. Jangok dah. Jangok dah orang. Rupa parah cukup lekat tapi orang ni tino begitu lalu. Jangok. Dia kena orang tino tengok. Ya kita ni deh. Kalau jatuh jangok, kita jadi orang jatuh tengok. Orang jatuh tak boleh jadi kanak makan. Kita kata, jangok jatuh ni. Tak lagi. Dia kena tanya orang tino. Orang tino tu jadikan makan. Supo ngak orang tino jangok. Kita tanya buat tino dia. Kita lah jatuh, jangok apa balah ni? Melana boleh akik wakuk kata body lah ni ya. Dia kena ambil gulawe dia tu. Dia orang tino yang tengok Nabi yang jadi orang jatuh. Tengok. Dia perhati benar tu. Dia riwayat tu perhati benar. Tak suka dengan orang lain riwayat. Dia tengok dia tu mata. Mata putih Nabi ni kan. Putih. Putih luwih. Putih. Putih luwih. Putih molek lah. Ya ada juga putih-putih. Tapi putih tak berapa nak molek. Ada juga. Semoga kita mata putih juga. Demo tak ada kata-kata mata biru di mata putih tu. Mata putih. Tapi tanya kata putih 100% tak? Kadang-kadang nampak tali urat jadi mari. Merah lagi, kelabu lagi. Kadang-kadang ada setengah naik sampai ke hijau. Nak biru kot tepi mata. Nabi tak ada lah. Subhanallah. Dan hidung Nabi ni betul cak ni. Betul. Patu orang panggil macam tak ada jadi macam siapa ke bokok. Kita cuba tengok arak lah ni kata itu. Dia kadang-kadang yang macam turun tu.
Bokok kadang-kadang jadi bokok ngah apa ngabur sinik ya. Dap kecek ni muncul mulut ni belaga ngah hujung hidung. Nampak nak minum teh apa payah. Celuk hidung-hidung kerana tajam dah. Nabi bukan orang tu. Dia ayat kata mancung ni habis dalam bahasa dia balik terjemah runcing. Runcing ni mancung bomolek. Hok kita ni payah hok orang Melayu ni nak mancung. Golek nak jadi bergebai gitu. Patu betul. Orang laning ni nak cari laning. Orang di hari ni orang panggil orang hok buat badu orang jatuh jangok tu. Orang jatuh kata jatuh jangok sekali atas dunia ni. Orang panggil apa Domon Man. Wak pelago tengok molek jangok. Nak royak kata hok betul tang cak betul-betul dengan mulut tak ada sorang buk atas dunia ni. Tebal-tebal royak kata hok betul bobom makan siku. Sekadar tu dah. Nak royak kata betul sungguh dan Nabi ni dahi dia ni bukan luah, bukan sepik. Yo buat kita ni ada setengah-setengah tu ni luah, ada setengah-setengah tu rambut ni makan kek turun dekat dengan bulu kening pun ada. Tak sama. Mulut Nabi nipis dan bermolek, tak ada gelebek, tak ada sepik, tak ada besar, bermolek. Jadi dagu dengan hidung jadi bermolek. Habis orang tua dulu dia ukur. Pandai kat orang kita orang Melayu ni. Begitu juga dalam beberapa sebut dalam kitab Arab. Orang nak jangok nak molek ni, dia kena sama belaka ni. Ambil di jirat rambut ni. Ukur siapa di tempat kening ni, lepas tu ambil di tempat kening ni, mari siapa di hidung ni, ambil di bawah hidung ni, siapa ke dagu ni, sama belaka. Sama belaka. Golek ni. Nah, kita kalau kita tok ini khas jari sini. Mana sini sama ni. Amor ni tak boleh dah lepas lah jadi panak dah hidung. Kena dagu ke dagu kena jadi lebih. Rasulullah ni sama belaka. Tu kelebihan yang Allah Taala buat. No ya atau manusia sebagai kita, tapi dia tak serupa dengan kita. Tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahu dia lebar. Bahu ni, tubuh dada lebar bahu ni duk molek ni. Tak ada kata jadi kadang-kadang ada orang ni sengit sebelah. Ada orang panggil bahu jatuh, ada juga. Hidup diri nak tengok wak betul kan apa tak lagi, kenapa jatuh tu kau. Tak jadi tak hebat. Tu hebui wak betul Nabi. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Nabi siapa ketua ke mati ni. Perut Nabi ni sama ni. Dada ni kena tinggi pada perut. Kita lah ni tak payah boleh jadi, tak payah nampak tubuh molek. Ambo tak ada dah. Tinggi perut pada dada. Rasulullah ni terjaga sungguh. Dada ni tinggi, perut ni bawah. Dia ada satu kalinya subhanallah dalam riwayat yang sahih Sa'ad bin Abi Waqqas malam tu dengar khabar kata orang mari nak bunuh Rasulullah. Dia jaga malam tu. Dia tak tidur, dia duduk jaga. Jaga keliling rumah Nabi tu. Bila dia jaga, dia tengok Nabi cabut baju. Masa tu umur tu 60 dah. Masa tu umur 60 dah. Royak tak jangok luar biasa. Dia hawa tengah malam dia berjaga, lengok naik langit malam tu malam bulan penuh nabo. 14 hari bulan, 15 hari bulan tu, galai dia tengok bulan. Tiba-tiba nampak Nabi di pintu nate. Pintu nate rumah Nabi lah, nampak Rasulullah pecah baju dia. Dia tengok tubuh Rasulullah dada dia tu ni. Dada ni tinggi. Lepas tu perut ni bawah. Lepas perut ni ada bongok-bongok ni. Kalau lah ni orang panggil sipek. Sepungat orang duk lasak lah ni tu. Nampak toko. Hok kita ada apa toko tu ya? Tak hok kita jadi stoko gitu ya. Kerana telajak bulak dah. Nak jadi mengasih pek ni toko kemah. Yo galak sehingga kata dia ni aku ni taraktu badran. Aku tinggal tak tengok boleh penuh nama. Mari tengok Nabi. Galak tu tengok.
Nabi pecak baju duk di pintu nanti. Tu tubuh Nabi, postur tubuh body dia tu. Pas tinggi boleh kita sebut tadi hak Umar tu tinggi besar dak Nabi ni orang panggil boleh sederhana. Tak ada kata tinggi kacau, pun tak nak royak kata jadi pendek rendah, pun tak boleh. Yo kadang-kadang orang kita ni tubuh halau tinggi. Naik apa 180. Tu semua galah. Kadang-kadang ni kerenyek, halau dak rendah. Besar tu buat tubuh molek tubuh, nampak kebah molek tapi rendah. Nawi molek dengan Rasulullah tak ada. Dan Tuhan tak buat macam tu. Oh tu luar biasanya baginda Rasulullah. Dan baginda Rasulullah ni luar biasa lagi ni. Mana ibu bapa? Peluh. Rasulullah ni peluh tak? Rasulullah peluh. Rasulullah peluh. Apabila peluh, nampak peluh Rasulullah tu baik ni kadang-kadang sahabat Hungagi, pucuk, jilak, make, peluh. Tak payah biasa jilak peluh biar tak? Masa hidup ni. Biasa tak? Make peluh lah, jilak peluh. Tak biasa tu kita tak lagi. Mai masai pahai. Biasa tek peluh kita sendiri dah. Mai nak jilak peluh demo, nampak tak ada jalan. Bukan dia lah. Ni dah bubuk. Nampak selok baju Nabi Pas zaman dulu, bukan kain banyak dengan kita lah. Ni baju cek, baju po. Rasulullah dulu pakai baju kan dia tudung gitu je. Bawa angin kuat dia terbuka. Tekah dia buat baris ni. Duk sah baris. Baris nak tubik tentera ni. Tunjuk betul baris ni. Nampak Rasulullah peluh tubik ni. Allah gain tengai. Pucuk Isak hono kukak. Isak peluh Nabi. Wah apa dia kita tanya tu? Wah apa bagi tu lalu? Masai tak gitu ke tak payah peluh? Masai ni apa kadang-kadang kalau bau jebak tu berat nah. Pakai masai. Kenapa? Rasulullah peluh dia ni warnanya putih. Peluh dia tubik tu nampak putih. Orang kecil dah kata peluh. Rasulullah tubik peluh. Pas kita peluh kita cap apa Putih juga, putih sebagai air tu. Ni putih dalam riwayat sebutnya riquhu, peluh dia tu bayadun putih. Kallu'lu'in, serupa dengan mata mutiara. Serupa dengan mata khaimuk putih. Serupa dengan susu. Putih. Tubik. Macam tu. Kalau kena kita tubik peluh sampai putih itu, kita nak tengok Isak tak? Kau lari kita tu. Tak gitu. Geno sampai tubik cap putih ini. Soalnya istimewanya peluh Nabi adalah warna putih. Yang keduanya bahu dia tu lebih sedap daripada bahu kasturi. Atyabun minal misk, lebih bau sedap daripada minyak bau kasturi lagi. Kasturi ni tak ada dah. Raja pada segala minyak bau. Kita jadi tukang minyak kasturi buat lama perut dia sakit perut tu bukan. Bau sedap, bau serobak. Habis bau Rasulullah ni diri dia tu bau sedap dah. Dia tak ada kena duk bedak semua wasace ke semua minyak bau harga 1,500 tak, dia bau sedap daripada awal. Habis ketika Rasulullah pergi di Madinah, masa tu umur 53 tahun. Rasulullah umur 53 pergi tidur di rumah seorang sahabat yang sambut dia tu, rumah Abu Ayyub. Mula-mula dia suruh Nabi duduk bawah. Dia duduk letah, kerana letah ni panas. Dia tu tak molek be. Nabi duduk bawah. Jadi kita duduk tak kepala Nabi, duduk tak tubuh Nabi. So tak kena. Nabi duduk letah. Abu Ayyub tu nampak kau tak kena kita ni. Orang hebat tu, guru, rajuh apa. Kita tak bawah. Kita duduk jalan ke kepala yo. Yo alih Nabi duduk letah. Tekah musim tak ada panas mana tu tak apalah. Bawa panas mari tu. Ayo panas tak sedap duduk letah. Pas peluh ni,
Ya sungguh kata rumah dua lapis. Rumah dua lapis di Madinah ni golek rumah dua lapis, tapi lapis atas ni ya buh kayu je. Buh kayu. Duk letas tu pas bom tidur malam ni, kau musim panas ni panas. Nabi pelau duk titik kena jatuh pelau sana tu tah muka bini dia, bau yak serobong. Apa ni? Buat kita ni, apa ni bau sapu, bau siuk, sedap, bau apa ni? Bau ni, lebih daripada minyak bau daripada Dimash. Kau masa tu minyak bau sedap kali daripada Dimash. Lebih daripada minyak bau Dimash lagi. Pasal dua lelaki bini dia kerja apa ni? Dia lengah tengok letah. Tak lupa tu. Rasulullah tidur. Pelau. Bini ni ngangung mulut lah. Ngangung. Nanti titik. Allahu Akbar. Titik pula masuk. Lepas tu padai lah mu. 3 titik. Abu Ayyub atau Ummu Ayyub mu berhenti. Aku pula. Terlekok. Siapa tangguh tu? Pas kita, bini kita biasa isap peluh kita apa kali? Teruk. Bawa kelip berkelauk. Kadang-kadang dia mau tak mau masuk dekat. Di kedate lagi dia masuk beralih hidup tempat lain. Ani Rasulullah kehebatan benda hok tu hewi di atas podi Rasulullah. Kita nak tiru tak leh. Cumanya kita boleh pakai bersiap cuci supaya Rasulullah. Rasulullah buat tu kita boleh buat. Rasulullah suka apa? Rasulullah suka pakai warna putih. Kita pakai putih. Lama dok kata pula tak ada apa pakai pakaian lain boleh, tapi Rasulullah kena kepada pakaian putih. Apabila hari Jumaat nak sembahyang Jumaat ni putih pakai tubai, pakai dengan warna putih. Yang keduanya Rasulullah ni suka tatayyub, suka kepada minyak bahu. Kadang-kadang di tempat tidur dia apa Rasulullah letak benda-benda bau. Dan Rasulullah apabila dia makan, dia mula dengan tangan kanan. Itu Rasulullah sunnah yang patut kita kena tiru. Kita boleh tiru ke tu. Rasulullah makan kanan, walaupun kita nak makan dengan sudu ke, nak makan dengan tangan ke, dengan kanan lah. Di kanankan. Di sebelah kanan. Patut ambil apa hok depan tu dulu. Rasulullah ambil apa hok depan dulu. Tak lakah kita ke. Kalau bulah ti duk tak le no, duk tak le tak payah no. Hai amor ni budu. Allah, nak hidup petak budu semata ke dia lakah berat. Rasulullah ni petak ni dulu baru kau alih gi. Tu di antara yang benda yang kita boleh tiru. Yang keseterusnya ialah di antara perangai dan juga budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni tak ada dah orang yang pakai budi perangai molek sekali, tak ada orang siapa ke Tuhan puji benar tentang Nabi ni akhlak molek. Akhlak tak ada dah. Orang panggil perangai tu tak ada. Noyak kata budak ni perangai tak berjenis. Nabi ni jak dia halau-halau siapa ketua mati. Berjuruh daripada awal lagi. Pak kita kadang-kadang 50 tu baru nak berjuru. 45 tu kadang duk pelai lagi. Ni royak kata Rasulullah. Habis Rasulullah ni dia perangai dia molek jak daripada awal hingga sampai ke akhir. Kau tu sebagai contoh yang kita kena tiru. Habis Nabi sendiri dia kata, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya dibakit aku mari ni liutammima untuk nak menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang paling mulia. Perangai hok mulia. Di antara hok makruf dalam masyarakat Arab ni, orang panggil perangai mulia ni jangan halak orang lain tu tegur kita dulu kalau kita gari. Tu perangai orang Arab dulu. Dia akan ibadah, dia mula dengan dia dulu.
Kita dak kita. Pas kita jadi tok benar ke. Pas demo jadi kaya. Tak tahu nak demo tegur kita dulu. Padahal kita gari temalan dah 15 minit dah gari dia. Tapi perangai kita anggup, kita rasa kita lebih, kita tak tegur. Kerawi demo tegur lah kerana kita atuk juga. Jangan buat lah tu. Tu bukan orang panggil mukhalafatus sunnah. Nabi dak. Nabi wisale belako, tegur belako, tak ada kira, muda, tua. Umur panjang ke, hodok sakit. Walaupun budak kecil lagi, Nabi tegur. Kita budak-budak kecil, sabuk. Nabi tak ada lah tu. Dengar orang sesak, orang tak ada apa pun, Nabi heret masuk dekat. Nabi mula dia dulu. Ni kita sepatut. Tu akhlak. Orang panggil makarimul akhlak. Yang keseterusnya, Nabi ni perangai orang Arab dulu kalau tengok, orang yang paling mulia sekali adalah orang yang menghormati kepada tetamu orang mari di rumah kita. Orang panggil haikiat. Bui martabat kemuliaan kepada orang yang datang. Orang yang datang di tempat kita, orang yang datang di rumah kita. Ni perangai orang dulu tak ada dah. Kalau orang dulu hebat. Macam Nabi pun. Kalau dulu. Nabi Ibrahim AS. Kalau tetamu yang jauh. Orang yang jadi kek dia, orang jauh-jauh mari. Dia bukan semula hayye kita berubah hayye bapak. Dia berubah lembu. Jamu demo makan lembu. Dia tak serupa lah tu. Ada noyak kata memberi kehormatan khas bagi orang datang. Orang mari ziarah kita, orang apa, serupa. Habis Nabi ni beri penghormatan tinggi kepada orang mari. Habis dalam syariat Islam kita, hari pertama, kalau orang tu, orang kita, seperti orang mari jauh, tidur sama kita, hari pertama, layarlah dia sebagai raja. Beri penghormatan sebagai raja. Kalau nak pun makan, kadang tak ada mitok, kita beri dulu dah. Hari yang kedua, luaklah dia tu sebagai waziran. Beri jadi sebagai Ratha Menteri. Beri kehormatan, turun sikit. Hari kali dia kacau duduk sampai 3 hari. 3 hari ni kita buat biasa. Sama sepengat kita. Tapi jangan duduk sampai 7 hari. Bida'ah lah tu. Main nak duduk. Orang tu pun tak sampai banyak hari bida'ah tu. Janganlah orang panggil nyalahi adat dah. Tu baginda Rasulullah SAW. Menghormati ikramud daif besar. Dan pahala dia besar. Tu di antaranya Nabi. Dan Nabi besok sekalinya di kalangan orang panggil halaqah syorak ni. Ada orang muda seorang. Nabi tanya pandangnya, hok muda, kecek ada. Nah, atau Nabi ni itu benar dengan adab. Nabi kata uskut. Wahda. Duduk dia senyap, lepas tu duduk dia. Dia kata ambil hok tua dulu. Nah, kata menghormati orang tua. Wi hok tua dulu kecek. Wi hok tua dulu. Karena hok tua bodoh nak kecek juga. Mung jangan kanduh lah. Mung budak. Kita lah ni kadang-kadang deh. Apabila tekah muda tu, tak apalah. Bawa mari tua sikit tu. Dia mau tak bucu dah. Dia mau tak ambuh. Dia mau tak tua. Ni. Habis kita tu namanya orang Melayu. Orang Islam ni kadang-kadang. Abah tua ni. Wak tak terpakai dia. Ni wak garik itu lah. Jangan, tu bukan sikap yang Rasulullah ajar. Orang panggil mukhalafatis sunnah, menyalahi sunnah Nabi. Nabi lari, kalau hok muda nak kecek kalau orang tua dah, orang tua kecek dulu. Faham kecek lah tadi. Boleh, bukan tahu kecek. Ambil beri hormat kepada orang tua dulu. Tu sikap Nabi. Nabi ni pandai menghargai. Dan kita tengok dalam masyarakat kita, orang hok besok biasa, besok apa dulu kepada oleh kampung, kepada masyarakat. Tekah dia duk gagah ada apa tu kita hargalah. Buat harga mahal. Masuk rumah dia seumur ziarah kecek tanya. Tapi bos tua mari umur 80 70 nampak tarak pergi dah. Tua pun kena buat tukar. Kita pun tak ada peduli dah. Jangan buat balas tu. Jangan. Dan Nabi tak mengaku kata puak dia. Orang buat balas tu. Nabi kata laisa minna. Bukan daripada puak golongan puakku. Bukan puakku orang ni.
Nabi tak ada kata bukan umatku. Kalau kan Nabi kata bukan umatku, berat benar. Nabi kata bukan puakku, bukan pesen puakku kat situ. Ana lafaz upah lah tu. Balah ana man lam yarham saghirana wala kabirana. Orang yang tak beri kesia belah kepada budak kecil. Ke budak tak ada berasa apa, tengok budak kadang-kadang serabut jetik telinga pai. Hawa budak. Soalnya mafhum hadis tu makna budak. Yang keduanya orang peringkat rendah. Hawa dia rendah tu kita tak ada kesia belah. Kadang-kadang dia nak kecah. Dia nak sebut tu. Kau lu. Wak tak ada harga dakwah orang. Hawa dia rumah sewa je. Duit tak ada, kereta tak ada kereta tolak je. Tanya ngai wak lah tu. So, kebirana tak beri penghormatan kepada orang tua. Hawa dia tua kak. Kita tak boleh kau biar dia. Nawak padu semua kau jangan gagah lu tak boleh. Bukan. Nabi ni wistarah kehormatan yang layak bagi dia. Habis jangan wak tak hormat. Kadang-kadang kita nak saleh dengan orang ada pangkat. Gak nampak bersungguh. Bong ahok tua-tua tu. Mudah-mudah. Lain dah tu. Perangai tu. Lain. Orang panggil menyalahi sunnah. Dia sendiri tu pun tak betul ngeri mana dah tu. Yang tiga Nabi kata walam yuwaqir alimu minna, dan dia tak beri keduduk ke, tak beri tanak, tak beri keduduk ke kepada orang alai-alai hok reti bijak pandai di dalam kami. Hok ni pun laisa minna. Nabi kata bukan puak aku. Nampak orang ni orang soleh, orang hok mari mengajar kita jebeh mewek-mewek, bukan mun ayat tak akik mo itu dak. Orang mana-mana pun jangan. Tu Rasulullah lagi. Yang keseterusnya, Rasulullah perangai dia tak terlupa budi orang. Ini masyarakat kita orang Melayu di hari ini, budi ni kacau-kacau kalau ingat. Orang ingat kalau lah kita buat baik ke orang ingat apa hari tu ayah? Seminggu lah jadi hidup kecek lagi. Dan motor pacu tu pun pada tu tolong kita ni. Tapi 2 minggu dah. Kadang-kadang orang kita ni dulu mari daripada tak ada apa. Duk pakai upah mikro jadi hamlah mikro. Kain nak pakai lagi tak ada. Duk pakai dengan kain pai. Dulu orang wak pai, ni amu boleh amu tengok dengan mata sendiri belakang ni. Orang wak pai kok jalan dulu tak ada wai. Ni dia wak dengan kain mentah. Kain mentah boleh duk pakai kain mentah itu. Tapi ada orang yang baik ni pera dia, bela dia, cara ke dia sehingga dia gagah, dia hebat, Tuhan uji rezeki kekayaan dia. Mari sampai satu ketika Tuhan uji orang yang dia tolong dia dulu, yuk tanak dia naik jadi kaya jadi lebih. Orang ni Tuhan uji jadi susah. Tak palai dah tengok ni. Tak tengok dah. Ni perangai huduhnya orang kita. Ini orang panggil orang yang mukhalafati sunnah, menyalahi sunnah Nabi. Nabi tak terlupa budi orang, walaupun sekecil-kecil budi jasa baik orang, Nabi tak lupa. Sejarah mencatatkan bahawa Nabi SAW pergi ziarah kepada satu kampung wadin, satu kampung Arabi, kampung darat. Nabi besok pergi sekali dengan sahabat dia pergi sampai situ. Nabi tak seko kata orang situ tu sambut Nabi ni, kerana Nabi ni orang datang mari semula utuh. Zaman tu semula utuh ni bukan biasa lah. Utuh ni kalau lani enggak, lani harga dak di 70,000 sekor. Makan tengah dak sedap tu 70,000. Pas kalau zaman dulu ni utuh bukan harga untuk wak makan. Dia adalah kenderaan, dia adalah untuk wak makan ni, dia juga adalah untuk buat hiras, buat pertanian. Pakai banyak kali utuh. Tapi Nabi mari tempat dia jauh semula utuh, jamu makan. Pas Nabi kata gini. Nabi kata ke ketua kabilah tu, ketua kampung tu. Nabi kata, "Hai, mari. Sudah makan apa siap tu mari.
Tanya nama pun, royak nama. Duk kecek-kecek gi mari Nabi kata, "Idza ataital Madinah fa'tini." Kalau munggi di Madinah bila, munggi cariku. Munggi cariku. Habis kena kejar tak ada lah. Ada lah ni kita jopok dengan demo dengan apa. Orang ni biasa jamu teh kita segelah tak apa dah. Mari mana ni? Demo kata, "Oh, amun no, mari kok doye ni." Mari kok doye temu. Mula kalau mari masuklah ke rumah dah. Ada ni. Ni perangai lah ni. Orang Melayu kita pergi dulu. Tapi di hari ni ada dak lah tu. Jangan nak sebut tu. Dulu kadang pergi ke rumah. Kalau luar mai ke rumah. Lah ni kita tak tahu kalau kecek luar pagar. Ni dia royak tu ke orang ni Nabi. Munggi Madinah bila? Munggi cariku. Idza ataital Madinah fa'tini. Kalau mu lalu jalan kau tu, pergi. Habis pergi kata buat perangai tu Allah ni kita. Tak ada payah hal dia nak ambil pahala kata aku ni nak turut sunnah Nabi. Temu saleh demo gaduh Pak saleh pak sudah. Lalu jalan kau ni semula, mari kau mau tu dah. Kalau mari mau tu email denggi lah kau mau tai. Tu. Mari saya dah boleh lagi minum air tak apa dah. Makan ke sekup. Tu dia lah tu. Tu sunnah dah tu. Dia nak mari tak mari tu peradan lain, tapi kita jepuk dah dia. Ni tu hewi bahap halo dah. Halo kita turut sunnah Nabi. Nabi kata malah tu deh. Bodoh tak ada lama, tak ada siapa setahun. Datuk ni mari sungguh weh. Mari sama Nabi. Mari sama Nabi. Siapa di rumah Nabi, cok kereta ben dia tak pergi rumah Nabi. Kereta ben yang main dulu ni, kau utuh tu lah. Yo utuh wak berjalan ni, orang nak berjalan dengan utuh tino, yo gagah. Utuh jatuh ni, wak berjalan tak sedap. Yo mari dengan utuh jatuh, tambak situ, masuk oleh nama Nabi. Nabi tak orang panggil tak terlupa. Nabi tengok pak masuk salat, masuk. Nabi kata ta'al, masuk mari. Pas orang duduk tepi Nabi sekali, kok sahabat ni ramai, maka duduk sekali. Mula nyatok pak. Nabi kata, "Ya fulan, sal." "Ya fulan, sal." Yo yak kat orang tu lah. Minta. Suruh minta dah. Kita hati tak sapa apa tangan tu, tak apalah kalau tak sapa tangan tu pun tak ada apa kita. Mai apa kita suruh minta. Berat juga kita tu rasa tu. Dia nak barang pelik-pelik kita set Ni Nabi ni orang hati siapa sungguh. Nak royak kata cara dia. Nak royak kata China Kling. Dia panggil China Kling sungguh hati siapa? Rasulullah. Orang lain hendak kecek China Kling tu cai pesiu lah. Kau bukan hebat rawana kali. Tapi Rasulullah tanya. Minta. Dia tak tanya kata mu nak apa, naklah apa ni, hot ni berapa ni. Dah. Minta. Kerana Rasulullah saya, dia boleh bui. Dia ning tak payah deh. Mendengung lama. Mendengung. Nak minta apa? Duk mendengung. Pahala ni ada belakang Abu Bakar, Uthman, Ali, Talhah. Ada belakang sahabat kibar, sahabat duduk. Pakak duk tengok. Dia ni nak minta apa ni? Nanti. Nabi sebut pula, "Ya rajul, sal." Minta lah. Dia pak titah dalam mata dia, ingat dalam kepala dia pak. Dia kata, "An-naqah ya Rasulullah." An-naqah. An-naqah ni apa? Utut tino. Kerana dia ada utut jatuh dah. Dia minta utut tino. Pok sahabat hok ramai ni belah-belah orang ada keliling tu pakak tilik lah mungku tengok. Nak gamuk dia ni. Mai minta Nabi, kamak Nabi tengok utuh ke kena. Mai minta Nabi. Lepas tu Rasulullah kata, apa lagi? Tambah, apa lagi? Dia tu ghanam. Nak kambing. Nak kibah, nak kambing ini pula lah. Fok sahabat kata, apa dia ni
Kita giwah dia dapat ke dia jamu utah yang mari nak minta dah minta utah. Pakai duk tilik gi mari. Pahal kapal gitu. Rasulullah kata baik, boleh. Apa lagi atau tak ada dah Rasulullah? Tak ada dah. Aku tak ada nak dah. Betul tak ada nak. Rasulullah suruh sahabat dia ambil utah. Utah tina dia. Dia minta kami seekor deh. Nabi sekawe 40 ekor lebih. 40 ekor lebih. Boleh hotu kata ya. Pakai selalu. Tak apa Rasulullah dah, mau pergi dulu dah. Pakai selalu lagi. Nak royak mana? Syahid sini dalam riwayat sahih royak kata Rasulullah ni. Hati luah. Hati siapa? So Rasulullah sebut pada hari itu Rasulullah kata man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uh. Siapa dia yang pernah buat baik dengan mu, kafi'uh, balah. Mu kena balah. Wajib tak? Wajib kena balah. Habis orang Melayu kita, orang budi kita wajib kena balah budi. Budi baik kena balah. Habis tu kita kena balah budi. Habis dalam Islam hajar lah tu. Orang yang pernah berbudi kepada kita kena balah dia. Tak boleh balah ini esok, tak boleh esok lusa, tak boleh tahun ni, tahun depan, tak boleh tahun depan 12 tahun. Kena usaha juga boleh balah budi orang. Jangan terlupa kepada jasa orang. Kena balah budi. Jangan buat biasa-biasa dak kita dapat ke dia jerak buat utah lembu. Hon ni pun dapat ke puka sekawe. Balah po. Jangan balah tu. Sikit balah demi sikit. Orang kita ingat hok biasa buat budi kita. Biasa buat budi ke keluarga kita. Biasa buat budi ke kampung kita. Biasa buat budi ke mokpok kita. Kita kena balah. Kalau royak nak orang betul-betul yang nak ikut sunnah Nabi, kata kasih ke Nabi, cinta ke Nabi, harap tinggi dengan Nabi betul-betul. Sungguh. Atau mung tu kasih sungguh ke Nabi, mung kena buat turut Nabi buat. Sekadar mung mampu, mung kena buat. Jangan buat main-main. Ni kita kadang-kadang orang yang pernah jadi berjasa banyak, jadi tok email, tok polek kapun ni, bo dia pecah tua umur 80 tak gerak ngek-ngek. Setahun tak pergi ziarah kali. Kadang-kadang buat makan dalam kapal nak kata nak pergi hola ular gula boleh sebakau. Tahu pergi. Dia ni dulu duk maku jadi tu email 30 tahun, tak ingat. Kadang-kadang orang ni biasa ingat tak dalam kapal kita. Amo ada kapal. Orang ni orang tak ada harga. Orang tengok orang kapal orang panggil orang tak ada harga. Kerja apa? Dia tak ada pakai gaji. Dia tolong mai belah kayu api, periuk orang nak buat pulau. Zaman dulu bukan duk dapur dengan gas. Kayu api. Paha belah kayu api ni kapak. Besar. Paha tu besar. Dialah orang yang curah rai. Raga dia belah. Siapa cerah? Dia cerah. Dia belah apa cerah? Tokoh masa tu Allah jadi pada kakoh. Topuk bangang. Apa pisang teh kafe ni apa ni dodo karah ambil jamu tak tahulah ambil apa lagi tape ni tape hok bau-bau bo mari tua tak agak lah ni patah rai so apa pun tak ada jenguk kata bo ni masuk le ICU tak ada siapa dia pergi so rebok juga mana hok kata nak turut sunnah orang hok berjanguk turut sunnah pakai serubeh turut sunnah. Hok tu hok sunnah pribadi ya tu, sunnah pribadi mung ya tu. Sunnah hok Nabi buat hok lain lagi tu dengan orang. Banyak tinggal ni dah tinggal dan sunnah sore dia ya. Habis betul-betul lah mana, habis kena ingat atik jasa orang. Orang biasa buat apa ni? Ni tie hok jadi seputong. Kamu tak ada bila berapa ratus putar ni. Seputong nak jadi ni tenaga orang, rai orang berapa orang? Bukan harga ni. Ni kawai bika pitu ni bukan harga ni. Kawai kipah bukan harga ni. Tak orang pembela tadi mana hati kita nak balas kalau misalnya dia duduk dalam kesusah dalam kesempit dalam derita
Apa kata kita boleh balas? Budi baik dia. Habis kita kena pakat-pakat sedarlah bersama. Kadang-kadang kita duk bakit. Molek lah. Orang panggil bakit hal sunnah. Molek. Amo setuju dan kena bakit hal sunnah. Tapi jadi bakit hal sunnah hal janggut sekarang lah. Mai janggut hal tu. Hok lain pada serubai janggut pakai baju tu. Hok tentang hal pergaulan masyarakat ke masyarakat mujtama'iyah. Rasulullah tu balah mana? Sallallahu alaihi wasallam. Balah mana dia duduk. Kau tu kena belajar. Banyak lagi. Amo tak sempat nak sebut lah hari ni. Banyak. Kau nak bila tu. Banyak. Perangai Rasulullah di antara jalan tak bawa pergi dulu. Jakoh kaki mana dulu. Banyak. Tu dengar orang tua balah lain Nabi kecek. Mula kecek balah mana. Hadak-hadak muka balah mana. Tengok mata, tengok balah mana. Ando Nabi hajar di tiap-tiap segi. Habib yang besar sekali. Nabi, noyak kata makarimal akhlak. Mulianya akhlak Nabi dan Nabi menciptakan untuk orang itu mulianya hati. Nabi tak pernah menyakiti hati orang dan tak pernah hajar orang yang sakit hati kepada orang. Hajar orang yang jadi pakat balah, tak ada. Tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo rasa hari ni lebih kurang tu dululah. Insya-Allah kita jumpa pada minggu-minggu yang akan datang pula ataupun di hari lain pula. Amo rasa takut panjang masanya. InsyaAllah hari ni kerana kita ada lagi untuk menunaikan solat Jumaat dan ada lagi orang panggil setengah-setengah kita nak siapkan untuk nak mari sini dan sebagainya mari semaya ni. InsyaAllah amo minta nak akhir sekarang ni lah. Belum pada akhir ni siapa dia ada soalan kata nak tanya. Hok demo worry tu. Worry dengan kata worry kita tengok kasut Nabi ke baju Nabi ke ada masa satu ketika dulu. Hok tu tak jelas tak ya. Kita tak tahu. Kalau nak ambil kerana bagi apabila kita nak sabit kata ni sanad kepada Rasulullah, sanad mana kata hipih ke siapa kepada Rasulullah. Nak tanya kata ambil di siapa dia? Kalau barang ni aib ni saya mari sini. Tanya ambil di pio ya atau ambil di tu email. Tu email ni ambil di pio. Tu email ni ambil di Toyah D tu ambil di pio. Ambil di Kiyah. Kiyah tu ambil mana? Ambil di telaga rumah Toyah Pan. Ayah kena herat siapa gitu. Tapi apabila hok mari tanya kata selipar baginda Rasulullah ataupun tapak hok baginda Rasulullah tu jelas tak? Mana sanad dia? Karena banyak orang yang kita tanya. Lama kata amo hidup huduh 50 amo tak mau juga tu. Karena kita tanya mereka nak jawab tak leh. Dan orang hok bawa mari tu pun tak ada dah. Amo kenal molek dengan dia. Dan amo kenal molek dengan orang hok dia dak ambil modal tu. Datuk Seri Usman tu nama koyak sini lah. Jadi tu baik banyak lah ni. Hok tu wallahu alam dia sungguh. Karena hok sungguh pun ada. Kita nak bakir bahau amo tak berani. Nak koyak sungguh pun tak berani. Karena tak ada bukti. Serupa dengan barang hodok di Turki, di Istanbul. Di Istanbul tu, di apa ni museum dia tu, di tempat dia tu. Oh tu ada sanad. Ambil daripada orang ni. Ni siapa kepada Rasulullah. Macam. Kalau 450 run ambil tengok siapa Rasulullah. Ada belakang macam tapi hok ni nak ambil bukti tak leh. Amo kita tengok masa tu 2 kali. Amo pun pergi jumpa dengan tuan dia. Dengan apa ni itu tu pengarah dia tu orang Malaysia ni kenal lah dengan orang tu ambil amo nak tahu juga tak kerana Nabi kata man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia membohong, mendusta tentang aku, tentang diri aku, tentang kata aku, semua kataku hukum. Falyatabawwa maka cadilah maq'adahu satu tempat finnar dalam neraka. Habis kita orang Islam tak berani
Kita orang Islam betul-betul tak berani. Mereka pasti betul-betul. Macam barang hok boleh di Afrika. Cawe boleh di Afrika. Apabila cek sanak, kau dah kecil je hok bekas Nabi duk buat minum. Tapi bukan temaga. Sanak je. Hok tu sungguh. Hok tu jelas sungguh. Tak apa pula. Tapi hok ni apabila tanya-tanya nak royak tak leh. Dia nak royak tak leh tu, kita tak leh dah itu. Buat bukti tak leh. Sepengah tapak Rasulullah, hok orang ambil tapak betul-betulnya dua tepak je. Kalau dalam riwayat hok temu-temu. Kerana hok ni kena cek sejarah dia. Hok tepak seluk hok Nabi jijak tu. Tapi kita pergi tanya kata hok ni hok seluk jijak mana? Nak royak tak leh juga. Tu apa tak ada kata dia bau, apa tak tahu tu dia. Oh tu dia tanya umik lah. Kita orang panggil kalau nak ucapkan dalam hal betul ni kena prosai, kena betul benar sungguh. Jangan main susuk orang panggil buat susuk pala punggung duk tunggai luar itu jangan. Kerana orang lain banyak orang lagi, orang mengaji, orang tahu dia akan tanya. Jangan mari duk hektar, mari duk tipu kata tak leh. Buat itu. Jangan. Kalau kita royak kata hok tok nyai kita, royaklah mu nak royak pun hok tok nyai mu. Kita royak kata hok ni hok jamai musuh cik ibu dulu. Alah apa? Mungkin dia berdosa sekat tu. Hok ni ndak ni. Dia royak hok Nabi Nabi jangan buat kelola mai gitu. Dia bukan barang mai-mai. Nak royak kata ni kai plekat Nabi ni. Cerak kedah. Tanya molek. Dia kena ada sana. Supaya barang hok dalam parak cawang benda tu. Dia kena ada jamin dalam raja kicanu beksa curak gini-gini. Begitu juga jamin Rasulullah. Kerana hok makruf dalam sejarah, bagi hok Rasulullah hok banyak sekali tekah jamin kerajaan Utsmaniyah pindah ambil gitak di Istanbul. Kerana kerajaan Utsmaniyah masa tu pusat dia duduk di Istanbul, Turki. Habis banyaknya duduk di Turki. Ada hok tinggal ada di Muhammad Bakir, Muhammad Askar, anak-anak cucu Nabi daripada Hassan Hussein, memang ada lah. Kadang-kadang rambut Nabi, memang ada. Rambut Nabi, janggut Nabi. Ketika Nabi di Hudaibiyah tu, Nabi cukur rambut. Pas cukur hari tu sahabat pakai bubuk ambil kawan rambut Nabi tu. Pas mereka tu pakai sipeh. Siapa Ummul Aiman sendiri dia tu. Aku apabila sakit kepala, aku ambil lah. Aku ikat rambut Nabi tu, buat stokor tu, celuk oleh air. Sakit ni, celuk oleh air, ambil tabarruk kan Nabi. Minum, tengok, sembuh. Dia tak tahu. Banyak sahabat tu. Tapi kalau ada bukti macam tu, tak apalah tak payah. Kalau tu kita tak tahu. Wallahu'alam lah. Kita pun tak mau kata ke demo tu. Tapi kita, dalam masyarakat kita, orang Melayu, kita pun kena hati-hati kata. Jangan bopak tu kau pakak lagi. Kena cek dulu, tanya tu email, tanya orang-orang ngaji kata. Kerana lani pun kita tu hantar anak cucu kita mengaji kamar dah juga. Jangan we demo mai duk komplain mudah-mudah Cuba video kata dia berani ke tak? Gi buat pameran macam tu bagi Rasulullah. Gi buat di mana? Gi buat di Maghribi, berani ke tak? Gi buat di Jordan, berani ke tak? Gi buat di Mesir, berani ke tak? Karena bagi Rasulullah sana pun banyak. Pada sana ulama orang ahli dalam media tu nak ucapkan bagi tu banyak. Dia mau tanya hak ni mana ni? Ni darah bekas Nabi. Nabi bekas mana? Cik mai sana tengok nak tahu. Nak royak tak leh dia mau tak mau. Bagi tu kena bagi original sungguh. Jangan. Kita nak tipu jihad baju tak apa. Tipu jihad selipar tak apa. Ni jihad Nabi bukan sebagainya. Molek kau tak payah tanya tu. Alhamdulillah. Siapa dia ada soalan lagi? Ada deh. Maka setakat ini dululah. Akhirnya kata aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'matahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma taqabbal minna kull salihan min a'malina. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fina. Allahumma ja'alna من اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وافتح
قلوبنا وعقولنا ونفسنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيننا محبة ومودة وكرامة وسلامة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل آمين. صلى الله صلى الله يا صلى الله صلى الله صلى الله يا رب صلى الله Gagoh-gagoh lah aku lagi. Ah, iya iya iya. Allah.